saya buat dekat bawah ketiak awak. Bang, bang, bang. Ah! Lucu! Lucu! Finally, I got it for myself after kahwin. Apa I tak tahu benda ni sebelum kahwin? I dah tahu banyak kali lalu FYP, tapi I patut try sebab ada part-part awkward kan dengan husband. So, hari ni kita cuba. Dia bukan datang sekali dengan hair removal. Also, I punya spec yang versatile. Mencukur dia sekali and datang dengan power cable. Yes, you guys kena cukur dekat tempat-tempat yang korang rasa macam nak buang bulu lah. Nisai, underarm. Kita buat ni bukan untuk husband, tapi untuk diri sendiri juga. Dah pakai, boleh cuci and simpan dekat tempat dia. Are you ready guys? Banyak! Mood untuk muka. Yang kedua untuk badan dengan tangan macam tu lah. Lepas tu mood yang ketiga, kalau bulu-bulu awak semua ni degil-degil sangat kan, lebat sangat, pakai yang ketiga. Sebulan pakai 3 kali. Dan seminggu lepas tu skip. Minggu kedua, lepas tu skip minggu keempat macam tu. Oh. You punya bulu banyak lebat lah. Sekarang 800 saja. Lepas tu boleh bayar bulan-bulan. Oh, boleh pakai atau hehe. Nanti saya buat dekat bawah ketiak awak. Pam 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 macam tu. Sebab dekat luar mahal kan, kena pergi banyak kali, lepas tu kena bayar kan. So macam harga beribu-ribu. Tapi yang ni beli sekali kita